Bagi kita ada. Kita cerita ni bukan berlaku pada saya, tapi cerita tu cerita yang saya kutip daripada seorang pemandu ambulans. Seorang pemandu ambulans hospital. Jadi sebab saya kerja hospital lah. Jadi pada satu masa tu saya ni follow dia pergi ke Kota Baru. Bila dah macam tu, sebab dia orang lama, masa saya follow dia tu hampir lebih kurang masa tu 2 tahun dah akhir pencen lah. Ada masa 2 tahun lagi akhir pencen. Jadi saya pun terdetik mesti banyak dah pahit manis yang dia telah lalui berdasarkan dia kerja banyak kan. Mesti banyak lah cerita pahit manis panjang dia sebagai seorang pemandu. Jadi dia kata di antara jalan Romusel ke Kota Baru ni ada satu lokasi di mana lokasi tu tempat jual lemah. Saya rasa bila saya sebut mesti ramai tahu. Lokasi jual lemah. Bila dia pergi, okey, dia kata lah balik, dia akan beli lemah untuk bawa balik makan kat rumah. Dan di antara laluan Kota Baru Romusel ni, siapa-siapa yang biasa lalu, dia akan tahu lokasi jual lemah, lokasi jual buah. Jadi bila masa dia balik tu, dia cari lah. Dia cuba cari kedai lemah. Bila sampai di port lemang, dia berhenti untuk beli lemang. Dia masuk pergi. So bila dia masuk kedai tu, dia beli lemah 20 riyal. Harga dia 10 riyal 3 batal. Jadi bila dia beli 20 riyal tu, 9 batal. Dan dia bawa balik lemah tu. Bila sampai petang, dia pun belah lemah tu. Dia belah lemah, pasir ada dalam lemah tu. Ada pasir dalam lemah. Dia rasa macam, yang mana ni jual lemah dia pasir gini kan. Dia letak tepi, dia ambil lemah lain. Dia belah. Pasir juga. Semua ni putus lemah tu, pasir belakang. Jadi dia marah lah. Dia marah. Dia kata sebab esok dia ada trip lagi. Untuk hantar barang ke Kota Baru. Jadi esok dia pergi. Dia pergi pagi tak buka lagi. Pagi dia pergi. Masa balik. Dia singgah di kedai tadi. Dia jadi was-was. Sebab dia yakin kedai yang dia singgah ni adalah kedai yang betul. Tapi orang macam nak tegur. Dia tengok kedai-kedai tepi tu macam nak tegur dia macam tu lah. Dan dia tengok masa tu duit dia ada selit bawah bata. Dia tengok duit tu. Kalau dia bayar 20 riyal tu ada. Atas meja. Buruk dah meja tu. Usang lah meja tu. Jadi dia ambil duit tu. Dengan nada marahnya dia tanya makcik belah tu. Duk mana makcik jual lemah ni tadi? Sebab dia orang backing lah. Duk mana orang jual lemah ni tadi? Sebabnya ni putus lemah. Dia beli pasir belakang. Jadi orang macam pelik. Orang kawasan tepi kiri kanan tu kejut. Mari beli masa mana? Oh ya pun ya waktu sikit. Ya. Tak ada nampak. Jadi persoalannya, dia yakin dia mari beli di antara sekitar pukul 5 hingga pukul 6. Betul. Tapi makcik tadi hak kiri kanan jual lemah ni, dia kata dia pun buka masa tu. Jadi bila dia masuk pergi beli tu, orang kata tak nampak. Jadi dia pun rasa macam, dia kata mari beli masa mana? Dia tak ada nampak ya. Tak ada apa ya tu. Memang mari beli sini. Lepas tu kedai kiri kanan ni pakat japuk lah. Ya sebenarnya kedai ni lama dah tak jual. Makcik jual kedai ni dah 3 bulan dah tak ada. Jadi tinggal 3 bulan. Maknanya kedai tu telah dikosongkan lama dah. Cuma lepas ada tu dia pun macam, jolah ke macam tak terima hakikat. Dia pun tak apa, dia pun ambil duit 20 riyal tu, dia balik. Bila dalam keadaan dia balik, dia pun jadi macam mikir. Makcik tadi tu betul kok. Faham tak? Ya. Lepas tu pula, bila mana dia mari beli, apa masa tu, orang kiri kanan tak nampak. Sebab orang kiri kanan kata tak nampak. Sedangkan dia tak nampak kedai kiri kanan. Jadi seolah-olah macam kiri kanan tu, seolah-olah macam hijab dia tu ditutup untuk dia nampak orang peniaga lain kiri kanan. Dan hijab peniaga kiri kanan tadi tu juga ditutup untuk nampak dia. Maknanya dua-dua saling ditutup. Jadi bila dia gitu, dia pun the moral of the story dia lah. Bila
Sebab itulah bila kita nak masuk beli satu-satu kedai tu, yang pertama sekali disunatkan kita bagi salam. Moral of the story dia lah. Jangan kata mari beli je. Tengok boleh kata makan itu sedap, lebih-lebih lagi waktu malam lah. Ya. Mana kita masuk beri salam dulu. Ya. Dan kalau boleh baca 30 dulu. Ya. Bila kita rasa macam pelik ataupun waktu tengah malam. Dan dia sebenarnya dia iblis ni dia tahu. Kadang-kadang gerak hati kita ni dia tahu. Bila kita mana kita jalan, kita rasa macam lapar. Dia akan ada hello dia tu. Depan sana dia akan ada hello. Sebab itulah bukan satu dua cerita berkaitan dengan kedai jual tengah malam. Bila pergi tengok esok kedai tu tidak wujud sebenarnya. Ataupun kedai yang jual tengah malam dengan ada orang duduk lepok, orang kampung ke apa tu. Sebenarnya itu bila dia tengok pagi esok tu adalah kawasan perkuburan situ. Bukan satu dua cerita lah. Kita boleh dengar cerita ni daripada mulut ke mulut. Maka sampai kepada kita generasi ni. Jadi macam saya cerita tadi juga, cerita yang saya ambil daripada pengalaman seorang pemandu sendiri. Bukan kata cerita daripada orang yang pertama, kedua, ketiga. Dan dia pesan kepada saya macam tu. Dia kata, kalau lah kita rasa nak pergi beli, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Pastikan orang tu jawab. Kalau orang tu jawab macam, biar jelas sebut dia sebab salam ni sebenarnya, bila kita sebut Assalamualaikum tu, dia siapa maksud yang sebenar. Tapi sebenarnya dia ada. Kadang-kadang kita mulut dia tak tahu apa bunyi kum saja. Kita dah ingat kata anggap dia tu adalah jawab salam. Sebenarnya perhati tu. Jadi gitulah cerita. Di mana kita pergi kita ingat dunia kita ni kita berkongsi dengan dua makhluk. Yang pertama kita berkongsi dengan makhluk manusia iaitu kita sendiri, dan yang kedua lagi dia panggil di kalangan golongan jin. Di mana jin ni dia ada dulu daripada kita. Jadi mana-mana lah jaga diri insya-Allah. Sekadar tu saja wallahu a'lam. Okay.